Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah melindungi kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita, mematikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Quran untuk kita baca, kita faham, kita amal, berulang-ulang kita baca, untuk kita seterusnya jadikan ia pedoman hidup kita, dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Quran. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran telah diturunkan. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang ada di surau kita, Gang Garak Permai, dan muslimin muslimat yang ada di atas talian, anak murid ustaz yang ikut kelas pengajian secara online, belajarlah bersungguh-sungguh Quran ini, kerana ia adalah merupakan pedoman hidup daripada Allah kepada kita. Kita tidak ada alasan untuk kita kata kami jahil, tidak tahu itu dan tidak tahu ini. Jadi setelah Allah menurunkan Quran kepada kita, kita tak baca dan kita tidak faham. Jadi insya-Allah belajar Quran itu membacanya, belajar Quran itu belajar tafsirannya, belajar Quran itu untuk amalkan adalah mandatori, fardu ain ke atas setiap individu. Belajar Quran itu seharusnya mengikut susunan aulawiyatnya lebih utama daripada belajar yang lain. Belajar Quran lebih utama daripada nikah dan kahwin. Belajar Quran lebih utama daripada segala yang ilmu yang lain, kerana dia adalah kalamullah. Sambung kita pelajaran kita yang dulu. Allah meminta orang yang tak percaya dengan Quran mendatangkan ayat Quran yang boleh menandingi Quran. Pada malam ini Allah beri berita gembira untuk kita orang beriman. Bahkan disuruh, gembirakanlah, wabashiri, wabashir, gembirakanlah. Jadi ustaz-ustaz, guru-guru orang beriman mesti gembirakan orang beriman lain dengan berita daripada Quran ini. Ayat kita nak baca pada mana ini adalah ayat 25-26. Kalau dan kita baca sampai 29. Dan cukuplah dalam kelas tafsirul Quran, tahsinul Quran. Jumpa ke tu? Okey ya. Ayat 25 surah Al-Baqarah. Quran ni tengok pun boleh pahala macam Kaabah. Tak tawaf lagi dah boleh pahala. Macam mak ayah. Tengok je muka mak ayah tak ada bagi sumbangan perbelanjaan lagi dah boleh pahala. Macam guru-guru, alim ulama wali Allah, tengok wajah alim ulama yang benar, bukan yang sesat, maka boleh pahala. Jadi begitu kan? Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bacakan. Ustaz nak betulkan huruf lagi pada malam ini. Huruf ya ha dan sod lagi. Ya, insya-Allah. Dan kita masuk sedikit huruf ha, huruf kha, sod, ha, kha, ha. Insya-Allah ya.
Dan kita tengok sedikit hukum tajwid, Ustaz baca mengikut kaedah tahqiq lahan, semua kena perhatikan makhraj insya-Allah. Turut perlahan-lahan, kumat-kumitkan mulut. Ya, yang dah hafal tak apa. Insya-Allah. Kita mula insya-Allah. Sekarang kita nak fly, kita nak terbang dengan kalamullah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh? Kuat-kuat. Semangat lagi ni Kita ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات sempitkan kerongkong kita masa menyebut ha. Kita ulang. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. Okey, alhamdulillah, jayid. Kena kuatkan suara supaya ustaz boleh cam. Yang kuatnya yang sini satu, yang sini satu, yang sana sikit-sikit, yang belakang tak ada bunyi. No sound. Bila tak ada sound ni, ya macam mana? Ya nak ditengok ya. Jangan malulah kita belajar kan. Kamera tak suluh dekat tuan-tuan, dia suluh kat ustaz ya. Okey ya. Jangan risau ya. Okey, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ha. Minta izin nak bersin sekejap. Alhamdulillah. Sunnahnya bila bersin, yang bersin kata alhamdulillah, yang mendengar alhamdulillah menjawab yarhamkallah. Yang bersin sekali lagi kata yahdina wa yahdikumullah. Ini sunat muakkadah, ada yang kata wajib. Karena hadis begitu ya. Cuba tengok ustaz. Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah. Ni adik faham tak belakang ni? Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah. Bersin ni nikmat kan? Oh tak bersin, keluar air biji mata, keluar mata. Jadi antara yang nikmat besar adalah bersin. Sains kaji
Sekali bersin 1 juta, 2 juta kuman keluar. Ya. Sebab itu kena alhamdulillah. Ya. Bersin tak jadi seksa kan? Macam kencing tak jadi, macam berak tak jadi. Tuan-tuan ingat lekeh kencing berak tu kan? Sebenarnya nikmat. Kita nak semak sedikit sepintas lalu huruf ha, ya, huruf kha, huruf ha. Okey, ustaz kata tadi adalah huruf kita tengoklah mana yang kita nak tengok ya. Okey, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahti hal anhar. Okey, contoh dia kita ambil wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Har itu tebal kerana terhormati bagi di atas sebelumnya. Okey ya. Kullama ruziqu minha. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Itu ramai orang tak jadi tu. Lam tak keluar. Min qabl. Ruziqna min qabl. Bunyi sedikit lam di situ ya. Wa utubihi mutasyabiha. Walahum. Ha di situ. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Kalau nak berhenti mutahharah. Jangan kepit-kepit. Mesti lepaskan. Mutahharah. Wahum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'u. Munculkan mulut sedikit kerana dia dhammah. Ba'udatan fama fawqa. Balik ke pangkal leher. Fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ulang. Ustaz baca perhatian ni nak tengok. Kuat-kuat suara ya. Ada ha, ada ini biasa ramai tak jadi ni. Ada ha, ada ha. Ya. Okey. Ustaz baca. Baca kuat pun suara. Annahul haqqu min rabbihim. Kita tengok syahid saja. Ini syahid. Annahul haqqu min rabbihim. Ha belum jadi. Annahul haqqu min rabbihim. Okey, baik. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza. Bihadza mathala. Okey, hadza makna ini. Ya. Madza anta turidu an tashtariya? Apa kamu nak beli? Kita pun tak reti. Nak kata apa benda ni? Hadza, ni hadza. Ya, hadzal ma, hadzal jambulul ma. Ini jebul mak, botol air kan.
Sebotol air kan. Okey, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Okey. Kita berhenti situ, yang lain simpan. Sebab kata tadi sekat tu je. Tapi oleh kerana nak panah enjin tadi, Ustaz pun habis juga. Lain tafsir minggu depan. Okey, alhamdulillah, syukur. Ayat ini, Allah suruh kita selalu beri berita gembira. Jangan asyik nak takut neraka. Neraka, tak boleh. Banyak ayat Quran tu, Allah suruh kita kata syurgalah. Syurgalah. Wabashiri bermakna beri berita gembira. Okey, baca kuat-kuat. Ya, start baca tartil seorang terjemahan. Kena kuat-kuat. Kalau tidak mari kat depan ni ada speaker ni kan. Okey. Siapa boleh ni? Boleh ya? Kuat-kuat. Entah. Terjemahan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon berlindung dengan Allah daripada syaitan yang akan direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan nama Allah. Allah itu pemurah lagi maha penyayang. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Mengalir daripada bawahnya dalam dunia dan bahwa datang mereka dan bahwa datang akan mereka itu dengan menyerupai setengah akan setengah pada lepas layanan pada rasa dan bagi mereka itu pada dalamnya juga itu beberapa istri yang daripada haid dan kumar-kumar daripada anak-anak bidadari dan lainnya dan mereka ini Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Tidak malu dia bawa membuat tampil bandingan apa tampil dan dia tegas dan marah kata daripadanya. Maka ada pun segala orang yang beriman dengan Allah maka bahwasanya tampil dia jelas daripada Tuhan mereka itu kena pada tempatnya dan ada pun segala orang yang kafir maka kata mereka itu apa satu faedah yang berkendaki dengan ini baginya. Firman-Nya, minta dia dengan tampil itu akan kebanyakan orang kafir berkumpul dengannya dan budaya dia dengannya akan kebanyakan orang beriman dengan Tuhan jeladat dan tampil itu bagi Allah semata-mata dan tiada minta dia dengan melainkan akan segala orang yang pasti kuat daripada taatnya. Sadaqallahul azim. Bahasa Patani lama tu kan. Okey, baik.
Mudah-mudahan kita faham apa maksud itu. Ya, agak bersimpan siur sikit nak baris yang pertama tadi tak dengarlah mungkin ya, terutamanya yang online. Ayat ini sebenarnya bermaksud wa dan basyiri, berikan berita gembira. Maknanya metod dakwah kita kena berikan berita gembira kepada siapa? Allazina amanu. Allazi, kepada orang-orang yang amanu, beriman. Wa amilus solihat. Serta dengan beriman itu dia beramal soleh. Amal yang soleh, yang paling soleh adalah la ilaha illallah. Dia ucap, dia masuk Islam, itu soleh yang terbesar. Amal soleh yang paling kecil adalah buang segala yang menyakitkan di jalanan. Tengok ti ayam, dia yang buang. Tengok paku, dia yang buang. Itu amal soleh yang disebut dalam nas. Banyak amal soleh itu. Antaranya itu adalah amal soleh. Annalahum, beriman je, beramal soleh aja, tak kira amal soleh macam mana pun. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anna, sesungguhnya, lahum, bagi mereka itu, bagi orang yang beramal soleh dan beriman itu, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga. Dan surga itu mengalir air. Ya, di bawah mahligainya air. Sungai yang tidak kering, tidak putus. Cuma ulama menafsirkan di surga nanti ada sungai daripada susu. Bukan sungai yang kuning yang kita keruh kerana orang buat pembalakan tu, bukan. Sungai susu, dia putih, sedap, lazat. Ada sungai daripada madu. La ilaha illallah. Madu sekarang ni setengah kilo dah RM100. Tapi besok sungai, ada sungai daripada khamar, arak. Namanya di sana boleh minum arak dah, halal. Sekarang tak boleh untuk mukmin syariat Muhammad, tak boleh. Besok minumlah kau, mandilah bersungai-sungai. Gitu kan. Dan sambung lagi, kullama ruziqu. Ini kisah orang dalam syurga. Mudah-mudahan kisah kita ya. Harapkan kisah kita ya. Kullama ruziqu. Dan tak kala, kullama ni makna tak kala. Razaqa, direzekikan. Ruziqu, direzekikan. Dia bina majhul. Ada kaedah Arab itu dia bina majhul, iaitu bila kataba kutiba. Kataba kutibu. Kataba kutiba alaikumus siyam. Ini ruziqu. Bila mana direzekikan minha, daripada apa? Ya, daripada ahli syurga itu, di syurga itu min thamaratin. Thamarah adalah buah-buah. Min thamaratin rizqa, sebagai rezeki kepada mereka. La tu maknanya, la itu tak boleh berhenti kat situ. Sebab tu Ustaz tadi sambung terus. Rizqan qalu. Mesti tebal sikit dia punya ikhfa hakiki kerana tanwin berjumpa dengan huruf yang mufakhimah. Huruf yang tebal. Qalu, wah, mereka kata. Dalam syurga ini kita tak bisu tahu. Kita boleh bercakap. Qalu, qala, kata. Qalu, mereka itu ramai-ramai kata serentak. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini rezeki, buah-buah ni macam-macam. Semacam yang kita telah diberi di dunia. Tapi tak sama, dia nak sama. Macam mana ini? Wa utubihi mutasyabiha. Wa utu, dan diberi ini sama dengan yang kami pernah makan di dunia. Tapi tak sama kata guru Ustaz, tapi macam sama. Walahum fiha, ini cerita lain, kita perhati dulu. Apa makna qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Kalau kita dah tahu bahasa Arab, dah tak payah terjemah dah, kita dah tahu dah apa Quran nak cakap.
Dan mereka itu telah berkata, inilah buah-buah yang telah diberi kepada kami sebelumnya dan diberikan hampir sama bentuknya. Cara tafsir Quran, kena ambil Quran dengan Quran. Agaklah Syekh, buah apa ni? Buka surah Al-Waqi'ah. Antara yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah adalah sidrim mahdud, talhim mandud, buah sidir, buah bidara. Dan buah bidara nanti tak ada duri. Ustaz kena duri bidara itu sakit. Ya, tapi ada benih Thailand, buah bidara tak ada duri, tapi buah dia tak kurang sedap. Bidara nanti ada. Kemudian pisang yang tersusun rapi. Pisang mauzun di dunia. Tapi besok pisang juga nama dia talhin. Jadi bidara dengan pisang dan buah yang disebut. Zaitun, rumman. Disebut ada dalam surga. Ainad. Jadi ya, anak-anak moden kan ni tak makan pisang. Dia tak mau. Ustaz kena makan pisang. Sebab nombor satu, mengenangkan mak. Ni besar dengan pisang leceh. Pisang tu kelak lega tu. Tahu pisang kelak lega? Pisang kelak lega ni pisang embun. Dibakar. Kemudian dilenyek-lenyek, disuap ganti nestum. Nestum tak ada, itulah makanan kita. Cerdik nestum ke cerdik pisang leceh? Cerdik pisang. Betul tuan? Kerana saintis dah kaji dah. Susun tersisir sikat cantik. Nutrisi dia pun protein, zat-zat vitamin A, B, C dan D juga sesuai untuk badan manusia. Jangan kau peleceh pisang licik tu. Jangan kau peleceh krepek pisang itu. Ya, belilah barangan tempatan. Jangan kau peleceh lekeh pisang rebus tu. Jangan kau peleceh goreng pisang itu. Bukan ustaz nak mengempin suruh beli pisang goreng. Tak. Pisang itu makanan yang mengenyangkan dan nutrisi dia sesuai. Sebenarnya banyak negeri di Afrika, kawan-kawan ustaz, orang Islam mengaji kat Mesir sama, mereka makan pisang, zakat pun keluar pisang. Kita lelah juga kan. Mahal pisang agak-agaknya dengan beras kan ni kan. Beras ada subsidi, pisang tak ada. Okey. Baik. Talhim mandun ini pisang yang tersusun rapi. Rupanya dia punya sisir pun tak cacat. Cantik susunan. Nutrisi dalam itu. Zat dalam itu pun sempurna. Jadi kalau ada tanah lebih, kalau lock rumah, kalau ada persatuan kita duduk apartmen, mintalah tanam pisang sikit ya. Kenapa? Boleh dapat bersukan dan makanan pisang tadi kan. Jadi anak ustaz tak mau makan pisang. Ustaz kata makanlah pisang. Nanti kalau banyak makan pisang, nanti jadi calon syurga. Ustaz mengarut. Bukan ustaz mengarut. Ustaz pun baca ayat ini dan baca surah Al-Waqi'ah. Kan dalam syurga nanti, orang dalam syurga kata, makanan ni kami dah makan dulu, lebih kurang sama. Jadi dalam surah Al-Waqi'ah menyatakan di surga itu ada pisang yang tersusun. Tapi sikatnya, sisirnya dan nutrisinya. Allah Akbar. Itu Quran. Kalau ya tak buat kajian, masih pisang. Dan itu juga ya bidara kandungan minyak. Dan sesuai badan kita. Ini si kambing gau udang gau yang sumbat. Makanlah ya. Bulah makan pisang. Bulah kalau pisang kita makan konsisten dengan apa salahnya. Ini mentang-mentang buruk makan kita tak mau makan. Tak betul kan? Mentang-mentang orang Yahudi buat kita tak boleh buat. Ya, orang Yahudi buat kalau halal boleh kita makan. Kebetulan saja. Orang Yahudi makan gandum, kita makan gandum. Orang Kristian makan beras, kita makan beras. Tak haram makan beras, makan nasi. Kerana yang dibuat. Ada nas agama yang melarang, kita boleh buat. Juga gaya tak payah buat. Itu tak payah nak cuba kan. Nak ustaz lepas tu aduh, tak payahlah nak bagi gaya buat kan. Yang dah tak buat lah. Kita bukan yang nak ikut dia kan. Yang kita condemn dia pula, tak apalah kita tak buat. Kalau dah tahu tak buat lagi kan. Kan?
Ini gembira untuk orang lelaki yang perempuan juga. Tapi hal makanan, hal buah makanan lain masuk kan. Jadi lepas ni makan dengan pisang juga, makan sunnah. Makanya teringat pun juga tu. Kerana orang sunnah kami makan begitu. Azan dulu tak sambung sekali. Jadi minum air. محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Lepas doa, lepas azan tu kita sunat selawat ya. Kerana masa disebut nama Muhammad dalam azan tu kita tak sempat selawat. Doa dan selawat ya. Okay, InsyaAllah. Maka bertemulah di antara aulawiyat mengaji dan sunat. Mengaji wajib, solat sunat itu sunat. Maka lebih aula masa kita habis sembahyang sunat itu dengan habis masa mengaji itu lebih aula pahala mengaji ya. Okey. Kita sambung pengajian kerana tergantung kalau ustaz tak sambung. Ya, marilah mengaji. Mengaji itu wajib. Ya, kita sembahyang sunat banyak-banyak lepas isyak nanti. Disambung lagi walahum fiha azwajum mutahharah. Terjemahan dah. Terjemahannya bagi mereka itu isteri-isteri yang suci. Fiha pada syurga itu azwajun pasangan yang mutahharah. Azwajun maknanya isteri-isteri. Zaujun, zaujan, zaujah. Zaujatani, azwajun. Zaujatun satu isteri. Ya, zaujatani dua isteri. Azwajun isteri-isteri. Tak kira lah 3 ke 4 ke 5 pada masa tu halal dah. Ya, tak payah duka cita. Tak boleh menikah sekarang pun untuk lelaki, untuk perempuan. Jadi ahli syurga bukan seorang bidadari yang comel, gila manusia. Tengok ujung jari bidadari ini gila kerana kecantikan bidadari tadi. Begitu juga pasangan untuk orang lelaki, jangan kira, dan perempuan. Ya, mutahharah ini tak mari hit dia. Mutahharah ni suci daripada cemburu. Jadi yang jadi sakitnya kerana tak mutahharah, hati itu penuh dengan ghillin. Mutahharah ini bukan suci daripada haid sahaja, tapi perempuan itu dia suci daripada cemburu. Satu ayat Quran yang lain, Quran tafsir dengan Quran. Dibaca bersama. Wa nadha'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami yakni Allah dalam syurga nanti mencabut buang. Ghillin ni penyakit cemburu, hasad dengki, marah keterlaluan daripada dada pasangan kita. Habislah kan. Yang marah sangat cemburu dengki je tu sebenarnya yang tak bahagia tu kan. Mutahharah bermaksud suci daripada haid, suci daripada sifat kotor. Kita mengaji tafsir. Wa hum fiha khalidun. Dan pada syurga itu mereka akan kekal. Mengaji tafsir ini bukan mengaji terjemahan. Mengaji tafsir ini mengaji bagaimana kata ulama tafsir tentang ayat itu. Alang-alang mengaji tafsir, ustaz bacakan sedikit. Apa makna mutahharah? Kita tengok. Walahum fiha azwajun. Fiha azwaj. Dan bagi mereka itu azwajun, pasangan, tak kira untuk lelaki, untuk perempuan, min hurin wa ghairiha, daripada min. Azwaj itu apa? Bukan manusia biasa dah, tambahan makhluk syurga yang tak pernah ada IC di dunia. Kita boleh saja nak kembali kepada pasangan kita, tapi plus lagi, tak ada cemburu dah. Hur, bidadari. Ya Rabbi, subhanallah. Jangan risaulah, isteri kita tak berapa cute pun.
Kat surga nanti Allah cantikkan juga, ya. Gemuk tak gemuk lagi, hitam tak hitam lagi, kopeng hidung tak kopeng hidung lagi. Kopeng hidung tahu? Orang Kelantan, kopeng hidung tahu? Sengau. Macam tu kan. Tak lagi dah. Tak ada gigi, dah ada gigi. Hurin lagi lah. Mutahharatun. Ma ma'na mutahharah? Ini cara mengaji tafsir. Mutahharah yakni minal haid wa kulli qadr, daripada haid dan perangai buruk. Sedap kan? Bahasanya elok ya. Tak adalah bam-bam bapak engkau. Tak adalah kan. Ini yang paling satu seksaan ya, bila pasangan kita mulut uduh. Tak ada lagi dah. Qala salaman salam. Elok. Salam. Kat surga nanti kan. Betul tak ayah haji? Hidup berpasangan ni antara yang menyeksakan dalam mulut huduh pasangan kita. Tolong guna bahasa yang baik. Ini anjing babi. Ini kedekut, maki hamuk, kepala botak, pendek, kata kat pasangan kita. Jangan, simpan. Ya. Jangan risau ya. Kalau yang terkena yang macam tu pun nak buat dah menikah Ustaz. Tapi jangan buatlah berjangkit kat anak-anak kan. Seksa sebenarnya. Dapat pasangan mulut huduh seksa. Ayah-ayah, mak-mak, sebelum menikahkan anak, didik anak dengan mulut yang baik. Ayah-ayah, mak-mak, ya, nak nikahkan anak kita, cari mulut yang elok. Bukan bau mulut yang busuk nak dielakkan, mulut yang bercakap bahasa busuk pun kena elakkan. Dan disambung lagi sebagai penutup kekal kita tuan-tuan. Ustaz umur 53. Abang Haji umur berapa? 51. 61. Mudah lagi kan. Besok tak ada limiting time. Alpha. Tak berhenti hidup kita. Ini. Jangan sabarlah, susah sedikit kan. Mana dalilnya Ustaz pandai-pandai kata hidup tak ada mati lagi. Wahum fiha khalidun. Dan mereka itu dalam surga itu kekal. Laju Ustaz masuk. Ini ayat pula. Innallaha la yastahi. Allah tidak malu untuk an yadriba mathalah. Untuk membandingkan. Dalam Quran banyak perbandingan. Allah banding itu, Allah banding ini. Allah banding nyamuk. Ada orang kutuk, apalah Tuhan apa ini banding dengan nyamuk? Itu dia. Perangai Yahudi. Perangai orang kafir. Ma ba'udatan. Nyamuk itu bahkan apa yang lebih kecil daripada nyamuk. Fama fauqaha. Dan benda yang ada atas sayap nyamuk. Ya Rabbi tuan-tuan. Nyamuk ini kan binatang yang kita benci kan? Berkemah lagi. Tak lena tidur. Nyamuk yang kecil lagi gatal dia. Gatal sampai letak mau pikul pun tak hilang. Nyamuk kan? Jadi dah kecil dah nyik itu yang sakit tu. Ya. Jadi lepas pada tu Allah kata datah nyamuk itu, datah sayap nyamuk ada yang kecil lagi. Benda yang menonggang sayap nyamuk Allah tak malu nak bandingkan. Saintis sekarang ni dia dah dapat teropong dengan mikroskop. Dia tengok rupa-rupanya atas nyamuk itu ada 3-4 ekor kutu nyamuk. Ya Rabbi. Setiap nyamuk ada kutu nyamuk yang makan darah nyamuk. Penemuan paling baru, nyamuk tuan tengok. Taib ni, taib job Ustaz bagi, taib nyamuk. Keajaiban nyamuk. Berapa mata, berapa ni. Bagaimana sistem nyamuk. Apa peranan nyamuk kan. Allahu Akbar. Agungnya Allah. Bukan Ustaz. Benda atas nyamuk, saintis sudah jumpa. Atas nyamuk itu ada yang menumpang. Fama fauqaha fa'ammal ladhina amanu. Bila dengar perbandingan Allah ini, orang beriman, faya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Maka dia tahu kalau daripada Tuhan mesti benar. Dulu kita cengar-cengar macam apa dia lah yang betas sayap nyamuk ni kan. Sekarang dah jumpa dah. Itu adalah kebenaran daripada Tuhannya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir dia akan query, apa benda lah perbandingan ini? Apa benda lah? Tak ada benda nak banding. Banding-banding dengan laba-laba. Banding-banding dengan itu. Ya, dengan lebah. Banding-banding dengan semut. Dia kata. Orang yang beriman dia kata, kalau daripada Allah mesti ada hikmah dia. Bila dicerita tentang lebah, mestilah lebah tu hebat.
Memang lebah hebat. Dia boleh terbang sehari 20 km. Dia balik, dia cerita je. Pusing-pusing. Kawan dia transferkan gelombang wave dia. Kawan dia, tak payah dia bawa. Boleh pergi cari tempat mana yang dia pergi tadi yang dia nak cerita. Madu banyak. Bukan ustaz bohong. Itu Allah. Kuda pun sama. Kita 10 pagi memandu dah. 10 kali pandu dah nak pergi ke Kundasan tu. Sesat. Kuda kita lepas kali balik dia dah tahu jalan. Ya Rabbi. Yang komputer benda tu ada wave dia. Kemudian wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang beriman bertambah iman, orang fasik akan takwil, akan kata bohong, akan kata gila, akan kata sihir, akan kata tak benar, akan kata Quran itu palsu, yang terjadi itu semula jadi. Allah turun bala, kalau tak mau bersyukur Allah tak adakan air. Dia kata semula jadi. Allah bagi bala hujan yang lebat, dia kata semula jadi. Jadi dia tak mau berfikir itu peringatan daripada Allah. Quran banyak tempat kita akan mengaji lagi. Dan orang yang fasik, jangan jadi orang fasik. Orang yang fasik akan bertambah sesat dan bertambah sesat. Kata Allah, mana dalil Ustaz? وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Berlaku je satu benda bergaduh. Orang beriman dia rapat pada Allah. Semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan surau. Orang fasik, Islam yang fasik. Orang kafir itu memang dah. Dia tak percaya. Orang fasik ni bertambahlah fasik. Bertambahlah fasik, lama-lama munafik jadi kafir. Okey, pengajaran untuk hari ini itulah ya. Alhamdulillah, seronok ya. Tuan-tuan tolong mari kelas tafsir Quran. Kerana belajar Quran itu wajib. Kita ni tahsin, betulkan huruf, betulkan makhraj, betulkan tajwid, ustaz ajar ikhfa'nya, idghamnya, cara sebut ha-nya, ha-nya, dan ustaz ajar bahasa Arab sikit, ustaz ajar tafsir sikit. Cuma ustaz sudut mangsa. Ustaz guru pakai 3 kitab. 1, 2. Tu kitab tu satu lagi, kan? Jadi bukanlah tak faham, tapi nak menambahkan ilmu. Tapi tak dan. Satu bait tadi. Yang dibaca tadi adalah mutasyabiha. Dan dibaca itulah mutahharah. Tahara yutahhiru mutahharah. Itu adalah ya satu perkataan Arab daripada tahara. Bersih daripada haid dan nifas, bersih daripada sifat buruk orang perempuan tadi. Sifat buruk orang lelaki tadi. Orang lelaki paling buruk dia kalau dengan pasangan rumah tangga apa dia? Panah baran, kan? Kejap pecah pinggan. Kejap pecah mangkuk. Baling sana baling. Orang perempuan yang paling buruk sikap dia adalah cemburu. Weh, cemburu tak tahan. Ya, nengok je telefon kan. Sekejap hilang telefon kita. Pegang dia. Cemburu. Okey. Kat syurga ni tuan-tuan tak ada lagi. Baik, alhamdulillah itu saja. Kita mengaji malam ni ayat 25 sampai 26. 27, 28 Ustaz baca untuk tahsin, tak sempat nak tafsir. Ya, tuan-tuan marilah ingat. Hari Selasa, hari ni hari Selasa kan? Malam Rabu. Kalau ikut kalender Islam. Hari Selasa mari je ya. Kita mengaji free of charge. Ya, Ustaz mari kelahkan hari ti kerana ini adalah ilmu Allah. Baik itu saja. Wallahu a'lam. Kita doa sedikit kerana majlis ilmu ini tempat yang mustajab doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa ya Allah, bukakanlah seluas-luasnya pintu ilmu-Mu ya Allah, pintu ikatan kasih sayang di antara kami pemimpin-pemimpin surau ini, pemimpin-pemimpin masyarakat ini ya Allah, para guru-guru yang mengajar dan masyarakatnya dengan pembukaan yang sebesar-besarnya. Semoga supaya kita bersemangat, supaya kita rajin untuk belajar ya Allah. Bukalah kebenaran kepada kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din.
Duhai Allah, beri kepahaman kepada kami tentang agama kami. Wa alimna ta'wil, beri kepahaman kepada kami perkara-perkara yang sukar, dengan kemampuan daya akal untuk berfikir segala ta'wilan yang benar ya Allah. Wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah, dengan Quran yang kami baca ini ya Allah, bimbingi kami ini ke jalanmu yang lurus ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bermohon ya Allah, perkenan kabulkan doa kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Sekali lagi kita semayang terus insyaAllah.